Mas dulu rugi. Yeah. Daripada zaman Mentun lagi tu. Rugi teruk. Sekarang dapat catat untung bersih 766 juta. Kali pertama sejak 2010. Maknanya ini satu-satu yang harus kita berasa bangga lah maknanya. Kita dapat susun semula untuk memastikan supaya kelancaran dan kelicinan dia. Pendapatan pelaburan KWSP melonjak plus 33%, iaitu 47.86 bilion. Ini lonjak daripada pelaburan, daripada KWSP, EPF, FGV, Felda. Pulih daripada kerugian dan mencatat untung bersih 86 juta. Ya, ini satu benda yang sangat tinggi. Pasaran saham Malaysia melonjak dan sekarang naik tinggi. Pendapatan KUAM, kumpulan wang amanah pencen, melonjak 36 kali ganda, iaitu 9.7 bilion ringgit Malaysia. Semdabi, untung bersih 2 kali ganda, 3.3 bilion. Keuntungan separuh tahun TH Plantation melonjak 62%. Maknanya ini satu benda yang dicapai hanya dalam tempoh belum cukup 2 tahun kan? 2 tahun hampir. Bulan sebelah. Bulan sebelah ini sampai 2 tahun kita telah capai. Dan kita telah berjaya menyusun semula ekonomi dan keuangan kita ini dan meletakkan negara kita ini pada landasan yang betul. Sebab itu kita boleh memberikan berbagai peruntukan kepada masyarakat daripada pelbagai lapisan masyarakat, khususnya kelompok-kelompok B40, M40 dan sebagainya yang kesan miskin tegar dan sebagainya, golongan-golongan asnaf ini, sehingga 9 juta orang penerima sumbangan tunai rahmah dan juga sumbangan-sumbangan yang lain. Jadi sampai 9 juta orang, dan ditingkatkan lagi jumlah pemberian tersebut yang pernah saya sebut sebelum ini. Dan ini bagi saya satu benda yang sangat mengharukan kita lah. Dan kerajaan mengumumkan kenaikan gaji selepas 12 tahun tidak pernah disemak kenaikan gaji golongan sektor awam. Dan ini satu benda yang sangat baik. Dan saya nak sebutnya ialah pengumuman kenaikan gaji itu dan juga pemberian-pemberian yang lain, penambahan dan sebagainya, di waktu Perdana Menteri tak ambil gaji. Di waktu Perdana Menteri tak ambil gaji sebagai Perdana Menteri dan tak ambil gaji sebagai Menteri Keuangan. Ini bagi saya satu benda yang sepatutnya kita bersyukur. Lahirnya pemimpin seperti ini yang bersedia untuk tidak mengambil gaji, yang sepatutnya menjadi contoh kepada semua orang. Sepatutnya mereka tak perlu nak fikir bagaimana nak menjatuhkan kerajaan, nak rampas kerajaan. Soal nak rampas kerajaan, okey, mai pilihan raya lepas bubar parlimen, okey, kita fikir untuk nak rampas kerajaan. Kita bersainglah secara yang sehat, dengan minda yang terbuka, dengan minda yang sehat, dengan idea yang bernas. Bukannya di tengah pemerintahan sedang dipacu dengan begitu baik, kita nak runtuh, kita nak rentap. Ini satu benda khianat lah bagi saya.